ODI ataupun on damage investigation. Ramai juga yang tanya Abang Jubah soalan ni. Ni salah satu orang yang bertanya Abang Jubah apa itu ODI. Dalam soalan dia, dia cakap kalau claim ODI pula macam mana Abang Jubah? Definasi ODI adalah on damage investigation. Maksudnya dekat sini, insurans membuat siasatan penuh ataupun insurans meragukan kemalangan yang berlaku. Bila Abang Jubah sebut meragukan, maksudnya dekat sini, insurans beranggapan yang kemalangan tersebut adalah kemalangan yang dirancang. Kenapa berlakunya kes-kes ODI adalah kereta yang dipandu itu adalah kereta sewa. Tuntutan kebakaran pun antara kes yang akan kena ODI. Ada ODI yang insurans langsung takkan bayar apa-apa pun untuk tuntutan tersebut. Dan ada sebahagian kes insurans akan bayar kerana tuntutan ataupun claim tersebut adalah genuine ataupun valid. Korang kalau sana yang pengguna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, Pacific Insurance, Pacific Orient, RHB Insurance, korang boleh datang ke mereka Abang Jubah pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kan next video. Assalamualaikum.